Dina. Ya. Hai. Oh. Kenapa korang gelak? Kelakanya cermin mata kau. Mana dapat? Ini cermin mata aku yang pertama. Dah lama ni. Dia kecil-kecil dah Rabun. Tapi aku tak tahu. Daddy aku yang tahu. Macam mana? Aku tahu. Ha? Jadi kau mesti nampak kau selalu gosok-gosok mata. Betul kan? Rasakan. Betul. Lepas tu Daddy bawa aku pergi periksa mata. Terus kena pakai cermin mata. Mana korang tahu? Aku tak pernah cerita pun. Kita orang kan Upin dan Ipin. Hebat. Kau pun sama kan, Mimi? Tak sama. Saya suka baca buku. Tapi, bila petang atau malam, mata saya jadi penat. Kepala saya sakit. Maka periksa pun rendah. Lama-lama mata saya jadi suling. Mama saya kata, ini mesti ada masalah mata. Lepas periksa mata, saya kena pakai cermin mata. Dan jadilah Mimi yang comel. Kalau tak pakai cermin mata, Kalau tak pakai, mata saya akan jadi lebih teruk. Nanti semua tak nampak, Ma. Tapi, mata aku pun selalu rendah. Aku pun ada masalah mata ke? Tak, itu kena belajar lebih lagi. Cikgu, cikgu, cikgu.